Terlebih dahulu, kami melakukan setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran tetamu-tetamu terhormat, khususnya yang dihormati Encik Abdul Malik bin Ismail, Perdana Director Pengeluaran Enjin Bandar Catering Sdn Bhd yang mewakili yang berbahagia Datuk tuan-tuan dan puan-puan, menyediakan lagi Majlis Anugerah Kecemerlangan SMK Bandar Baru Batang Kali pada pagi yang penuh bermakna ini. Hari ini kita berkumpul untuk meraihkan kecemerlangan para murid dalam berbagai bidang akademik maupun kurikulum. Semoga majlis ini menjadi satu dorongan untuk murid-murid terus berjaya pada masa hadapan. Bunga Raya Bunga Siantan menghias seri kamar aspirasi. Doa dipanjat, mohon kelancaran. Semoga majlis selamat dan dirahmati. To bless the gathering, we invite Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar bin Mohtar to lead the prayer recitation. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Puji, Alhamdulillah. Doa tadi pembuka wadah. Semoga majlis beroleh berkah. Hadirin dan hadirat yang dihormati, merdu didengar, indah dipandang, teruja pelangi di waktu senja, bercentus wawasan pemakin gemilang, bernama khidmat Tuan Pengetua. Dengan Abdul Latif, Principal of SMK Bandar Baru Batang Kali, to deliver her speech. We now invite the Principal to the stage. Bin Ismail, Plant Director Perodua Engine Manufacturing Sdn Bhd Batang Kali. Yang dihormati Puan Hajah Jamilah bin Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Nur Zaidah binti Abdullah Nur Kananko, guru kanan mata pelajaran, guru-guru, ahli-ahli ramikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kehadiran Encik Abdul Hai bin Ismail, Tuan Director Perguruan SMK Bandar Baru Batang Kali bagi sesi 2024-2025. Senja berarak, bayu berbubut, gugur kerana dicelah jerami. Bersama hati kami menyambut datang bertemu ke sekolah kami. Alhamdulillah, setinggi-tinggi ucapan bersyukuran saya rafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkumpul pada majlis yang dinanti-nantikan ini. Ucapan ribuan terima kasih saya rafakkan khusus kepada tetamu kehormat kita sekalian. Saban tahun pihak sekolah tidak pernah lupa mengadakan kejayaan murid-murid dalam bidang kurikulum maupun co-kurikulum. Malahan majlis ini diadakan khusus untuk meraihkan para murid dan menghargai jasa ibu bapa yang sentiasa meletakkan kecemerlangan dalam bidang akademik dan kejayaan anak-anak sebagai agenda utama dalam kehidupan mereka. Sekolah ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada murid-murid yang berjaya membuktikan kesungguhan mereka dalam bidang akademik dan tidak lupa juga kepada ibu bapa yang menjadi nadi dan tulang belakang sehingga membuahkan kejayaan untuk mereka. Ibu bapa itu merupakan salah satu tonggak kejayaan. Doa daripada pemimpin juga merupakan salah satu tonggak kepada kejayaan. Jadi hormatilah, jangan menunjukkan rasa yang ataupun tingkah laku tidak baik kepada ibu bapa dan guru-guru. Kerana kita dah tak ada, baru kamu akan rasa betapa pentingnya doa-doa mereka pada diri kita. Jadi saya dah keluar daripada teks ni
Tapi tak apa, saya kembali kepada teks kan. So, sidang hadirin sekalian, akhir kata, saya menyeru kepada seluruh warga sekolah daripada Cikgu Asmira dia telah berkata menyemai budaya cintakan ilmu. Walaupun anak-anak murid nanti dah habis ini dah masuk ke dan kejayaan ada sikit dalam kisah. Bunga melati disiram embun di waktu pagi. Kejayaan dilakar disemat di hati. Tekad diiringi restu ilahi. Saya merasmikan majlis kecemangan Sekolah Menengah Bandar Baru Batang Kadi bagi tahun 2024. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nur Alia Badrina binti Ahmad Baki dari kelas 5 Sains Tulis. Jasmine Ariana binti Maharis dari kelas 5 Ekang. Nur Irish Dania binti Nazri dari kelas 5 GKT. Puteri Nur Natasha Kathleen binti Abdullah dari kelas 5 GKT. Zeki Aziza dari kelas 5 FRT. Dan Wan Nur Amalina Najwa binti Hisham juga dari kelas 5 FRT. With a proud achievement of 6 A's in the SPM, please welcome Muhammad Daniel Faik Fatrullah bin Manager Elias Abdul Ghani from Five Science Tulis. On Wan Swan from Five Science Tulis. Danish Adam bin Kamarudin from Five Science Tulis. Najwa Ashila binti Muhammad Azwal from Five Science. Nur Hazrina binti Muhammad Sa'id from Five Science Tulis. Nur Farisha Ibrahim binti Asamuddin, Five Science Tulis. Nur Izati binti Muhammad Jeffrey dari kelas 5 Sains Tulis.
With a proud achievement of 7 A's, please welcome Xia Tianyon from 5A Town.
Bagi anugerah murid cemerlang tingkatan peralihan 2024. Dari kelas inspirasi, tempat ketiga dijemput Martawi anak perempuan Semina. Dari kelas 1 saja, tempat pertama dijemput Jiran anak lelaki nama Naden. Murid ini juga mendapat anugerah cemerlang bahasa Melayu, sejarah, geografi, reka bentuk teknologi dan juga bahasa Tamil. Tempat kedua dijemput Aisyah binti Muhammad Nurhisha. Murid ini juga mendapat anugerah cemerlang bagi subjek matematik. Tempat ketiga dijemput Nur Amli Alina binti Muhammad Nisa. Seterusnya dari kelas 1 etika, tempat pertama dijemput Arifah Nuri bin Muhammad Zulkifli. Tempat kedua dijemput Muhammad Farid Amsyah bin Nurizal. Seterusnya dari kelas 1 Mahir, tempat pertama dijemput Nur Sufri Al-Hafiz bin Rufai. Tempat kedua Nur Adli
Tempat kedua, Sarah Idina binti Rosli. Murid ini juga mendapat anugerah cemerlang sejarah, matematik tambahan dan fizik. Seterusnya dari kelas 4 GKT, tempat pertama dijemput Urnawa Trisha binti Lokman Hakim. Murid ini mendapat anugerah cemerlang bagi subjek bahasa Inggeris. Tempat kedua dijemput Muhammad Hazi Haiman bin Muhammad Hafizah. Murid ini mendapat anugerah cemerlang bagi subjek sains tambahan. Tempat ketiga dijemput Hazrin Humaira binti Harun. Murid ini mendapat anugerah cemerlang bagi subjek sains tambahan dan juga pendidikan seni visual. Seterusnya dari kelas 4 sains sukan, tempat pertama dijemput Siti Nadira binti Mat Zamani. Murid ini mendapat anugerah cemerlang bagi pendidikan seni visual. Tempat kedua, Nur Aisyah Balkis binti Muhammad Din. Murid ini mendapat anugerah cemerlang sains sukan dan juga pertanian. Tempat ketiga, Nur Afrina Masya binti Azlan. Seterusnya dari kelas 4 SRT, tempat pertama dijemput Nur Hidana binti Azrul. Tempat kedua, Ahmad Afiki bin Abdul Jalil. Tempat ketiga, Siti Aisyah binti Muhammad Rani. Seterusnya dari kelas 4 Akaun, tempat pertama, Ong Jiaye. Murid ini juga mendapat anugerah cemerlang bagi subjek pendidikan moral. Tempat kedua, Low Ziki. Murid ini juga mendapat anugerah cemerlang bagi grafik akaun dan juga sains. Tempat